Assalamualaikum. Ini kita buat turut menu hak mau komen dah. Anak kacang goreng iya dah. Cara lagu mana kita tengok sekali. Mula-mula buh minyak. Lepas tu buh bayam putih dengan lada dah. Lepas tu kita tumis biar kita naik bau sikit dah. Agak boleh dah kita buh isi aja kita nak buat masuk. Lepas tu goreng watak isi aja tu masak dulu sikit. Agak boleh dah buh air masuk. Air ni kat senduk kita buh dah. Lepas tu kita goreng air tu masak molek dulu dah. Mudah-mudahan air legak dulu dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu tengok kakah je gapo tak dah. Kakah je sakar 2 sudu. Becing sikit. Sok cirai alas sudu kita buh dah. Lepas tu cicak sutong 2 sudu. Lepas buh cicak sutong buh cicak potong lah dah. Sok bukit dia. Agak ambil 3 lipat cak dia. Lepas buh kakah dah kita goreng kakah tu cuma molek dulu dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh anak kacang masuk. Lepas tu dah bawang masuk. Lepas buh anak kacang dah bawang dah kita goreng anak kacang dah bawang tu masak dulu dah. Kalau pi nak kita buat menu gapo lagi tak? Cuba komen mari dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu boleh lah kek buh pinggir. Lepas kalau pi kena menu bet ni tak? Jangan lupa tekan like, tekan share bagi buat sayang-sayang dah. Lepas tu jangan lupa tekan tik tam tak dah. Ni kita bagi cara-cara mudah sekali dah ni. Anak kacang goreng air dah. Kalau pi nak terawak boleh kita terah dah.